Simpan barang kemas ataupun simpan gold bar, yang mana satu yang lagi menguntungkan untuk penyimpan emas. Tuan-tuan yang baru nak mula simpan emas, pastikan tengok video ini sampai habis. Like nasib juga untuk rujukan pada masa akan datang. Sebelum ni ramai yang hanya simpan emas dalam berbentuk barang kemas, tetapi sekarang ni dah ramai beralih kepada emas gold bar dengan Dina. So apa sebab dia? Okey, antara perbezaan dia yang pertama ialah dari segi jenis emas. Untuk barang kemas selalunya kebiasaannya akan menggunakan emas 916, tetapi untuk gold bar dengan Dina, emas yang digunakan ialah emas 999. Sebab mana dekat sini emas gold bar dengan Dina, peratusan emas tulen dia lebih tinggi berbanding barang kemas. Yang kedua ialah dari segi spray emas ataupun selisih harga emas. Untuk barang kemas selalunya spray dia agak tinggi, sekitar 20 ke 30%. So sangat-sangat tinggi. Tetapi kalau kita simpan dalam gold bar dengan Dina, spray dia hanyalah sekitar 6 ke 9% sahaja. Sangat-sangat rendah. So bila kita simpan dalam gold bar dengan Dina, tak perlu tunggu masa yang lagi lama untuk dapat untung sebab spray dia agak kecil. Yang ketiga ialah harga upah yang boleh dimanipulasi bila kita dapatkan barang kemas. Antara charge yang kita perlu bayar untuk dapatkan barang kemas ialah kos upah yang boleh dimanipulasi oleh setiap kedai emas. Berbeza kedai emas ada kos upah yang berbeza. Oleh itu ramai yang lagi suka dapatkan gold bar dengan Dina, sebab gold bar dengan Dina kita hanya perlu bayar 2 charge sahaja, iaitu charge premium, charge pembuatan emas. Dekat Publigo telah diteterakan charge premium untuk setiap gold bar dengan Dina. So kita tak perlu takut ada charge tambahan yang lain. Yang kedua, bagi tuan-puan yang dapatkan emas yang kecil, kita hanya perlu bayar charge postage sekitar RM10 sahaja. So ini antara sebab kenapa dah ramai orang beralih kepada gold bar dengan dinar berbanding barang kemas sebagai simpanan emas untuk jangka masa yang panjang. Tetapi kalau tujuan tuan-puan untuk simpan emas untuk pakai sebagai perhiasan, tiada masalah untuk kita simpan barang kemas. Boleh juga dapatkan barang kemas. Tapi kalau tuan-puan simpan tujuannya untuk sebagai simpanan long term, untuk simpanan jangka masa panjang, sebaiknya simpan gold bar dengan dinar sebab untungnya lagi tinggi berbanding barang kemas. So bagi tuan-puan yang nak mula simpan gold bar dengan Dina, daftar akaun dulu. Cara dia klik saja link dekat profile saya untuk daftar akaun secara percuma. Dan boleh terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau tuan-puan boleh kontak saya juga dekat nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Akhir kata macam biasalah, lah senangnya nak simpan emas.